Dah bertahun-tahun bayar angsuran rumah, tapi kenapa baki hutang macam tak turun-turun pun? Ramai yang baru perasan rupa-rupanya mereka masih terikat dengan jenis term loan yang lama. Masalah bila guna term loan ni, anda bayar lebih 200 atau 500 sekalipun setiap bulan, bank takkan tolak baki pokok secara automatik untuk jimatkan faedah. Bayangkan niat hati nak langsaikan hutang cepat, tapi bank cuma simpan duit lebihan tu sebagai advance payment atau bayaran muka sahaja. So, duit tu disangkut di situ tanpa memberi sebarang penjimatan faedah. Bak kata pepatah, menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna jika anda terus biarkan situasi ini berlarutan tanpa strategi. Save dan like dulu sebab Melissa nak bagi satu manfaat. Pertama, anda perlu faham beza antara term loan dengan semi-flexi. Dalam akaun semi-flexi, setiap ringgit lebihan yang anda masukkan ada peluang untuk terus mengurangkan baki pokok sekaligus mengurangkan charge faedah yang bank kenakan pada anda. Kedua, untuk tukar term loan ke semi-flexi, memerlukan anda melakukan pembiayaan semula atau refinance ke bank lain untuk mendapatkan produk yang lebih fleksibel. Saya Melissa, saya memudahkan urusan pembiayaan rumah anda dengan memadamkan anda terus kepada bank yang sesuai. Ketiga, sebelum buat pertukaran, pastikan pembiayaan lama anda sudah melepasi tempoh matang atau lock-in period untuk elak kena penalti. Jika penjimatan faedah jangka panjang daripada akaun semi-flexi ini jauh lebih besar dan ada juga mendapat faedah yang jauh lebih rendah daripada sekarang berbanding kos refinance yang terlibat, barulah pertukaran tersebut dikira berbaloi untuk kewangan anda. Kesimpulannya, jangan biarkan duit lebihan anda sekadar menjadi hiasan dalam akaun bank tanpa mengurangkan beban hutang yang sebenar. Semak jenis akaun anda hari ini dan buatlah pilihan yang bijak. Follow Melissa for more tips.